وسيلة لا Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yahsaballah wa yaqtahi fa ulaika humul faizun. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah pada azab Allah, maka merekalah orang yang beroleh kemenangan. Dalam tafsir At-Tabrani menjelaskan maksud kemenangan dalam ayat tadi dengan memperoleh kerana Allah dan akan diberikan keamanan dari azabnya di akhirat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ramadan yang berlalu meninggalkan kita dengan semangat dan motivasi untuk kita meneruskan amal ibadah dalam usaha menjadi hambanya yang lebih bertakwa. Kita tidak mahu tergolong dalam kalangan orang yang didoakan oleh Jibril alaihi salam sebagai golongan